Assalamualaikum, morning geng. So hari ni dah lama dah tak buat vlog. So hari ni aku nak buat vlog, nak bawa motor aku TRK 251 tu nak pergi check. Sebab dia ada semput-semput sikit tu, timing dia terlampau tinggi sangat. Jadi bukan saja tu, dah nak pergi check motor tu, aku nak prepare untuk ride sebenarnya. Dan kali ni aku nak pasang a few things dekat TRK 251 ni. Sebab dah lama dah aku plan nak pasang benda ni. Nak tahu benda apa? Hampa tengok video ni sampai habis. Jom ikut aku pergi kedai tu. Aku mungkin tak buat video motor vlog sebab aku pakai helmet biasa. Tapi nanti bila kat kedai, kita sambung. Okay geng, so ini kondisi motor aku dah ni. Masih ada lagi. Kalau yang timing tinggi. So ni aku nak bawa motor ni. Tengok macam mana. Jadi aku tak akan buat motor vlog sebab aku pakai helmet biasa je. Nak tak pergi kedai je. Okay, jumpa kat kedai. So guys, so aku dah sampai dah dekat kedai motor ni, Samsung motor. Dan ni motor aku, Abang Mat komen tengah duk test. Jadi masa on the way nak mai pun agak banyak kali jugalah mati. Duk trimming RPM dia. Memang aku tawakal tak longah je lah sampai sini kan. Jadi ni Abang Mat tengah test dulu motor, tengok macam mana. Nanti kita tengok. Ni belakang. Kamera dia, ni dekat belakang. Alright, so dah hantar motor, tinggal nak check apa yang tak kena. Satu, dua, nak pasang yang tadi tu lah, Android player. Dan dia punya sistem kamera, TPMS apa semua. And then pasang fog lamp sikit. Jadi kita tinggal tu kat Abang Mat. Dia memang duk buat motor aku. Tukar-tukar minyak hitam semua dia tau. So sekarang ni aku jalan menuju ke kereta. Tadi dia check tadi memang betul semput lah. Dia test tadi memang semput. Dia test sama ada dia punya sensor ataupun dia punya throttle body. Apa yang Abang Mat beritahu tadi. Tapi saya dia buka, dia check apa semua. So aku minta tolong dia check, buat in the best lah untuk kereta, untuk motor ni. Sebab aku ingat nak pergi ride. Okay, ni sampai kat kereta lah. So kita tak helmet nak kereta. Jom. Okay geng, sambung pada video hari tu. Aku tak sempat buat video pergi ambil kat kedai, tapi dah settle dah. So yang ni punca motor mati tengah jalan. Okay, getah ni. Okay, dah tukar bau dah. So aku bawa balik itu semua okey, tak ada masalah apa. Dan kita pasang dah ni. Yang ni lah nak tunjuk apa. So yang ni pasang sekali dengan kamera belakang dia. Okay, set kita tengok. Aku hari tu tak sempat nak buat video, nak tunjuk balik apa semua. Hari tu memang dah plan. Okay, ni. Ya, nice tak? Okay, mula tengok ah. Okay, yang bestnya kalau aku dah connect dah dengan CarPlay. Kalau buka Bluetooth, dia akan sambung automatik. Ya, nampak? So apa yang aku nak dengar, Spotify apa semua yang dalam phone aku semua ada. So dia connect direct. Dan yang bestnya, dia punya dashcam ada sekali dalam ni. Nanti kita kena keluar balik, kena unconnect balik dengan phone. Tutup Bluetooth saja dulu. Baru kita boleh tengok dia punya TPMS apa semua. Okay, so kita tutup Bluetooth. So inilah
dia ada Android, sambungan untuk Android dan juga sambungan untuk Apple CarPlay. Okay, aku dah tutup dah. Sekarang kita akan balik kepada layout biasa. Okay, once dia balik ke layout biasa, apa yang ada dalam ni, okay, kita ada sama Bluetooth. Kalau hampa nak letak memory card hampa pun boleh kat sini, tapi aku tak letak. Okay, yang ni kita just clock dah macam biasa. Okay, yang ni kamera dah. Nampak tak? Ni kamera depan, ni kamera belakang. Okay, silau kot. Right, playback dah. So aku tak memory card dekat sini. Okay, kita back. Dan dia ada TPMS. Nampak tak? So tayar setting depan berapa, temperature berapa, semua ada dekat sini. So ni kamera depan dah. Dan aku pasang juga fog lamp ni. Dan ni TPMS depan. So right gang, so aku dah settle dah bak motor ni. Cuma kemungkinan nak kena tukar tayar belakang. Sebab tengok tayar belakang, komen bagi nasihat tukar tayar belakang lah sebab nak pergi ride. So nanti aku buat video tukar tayar belakang. So aku dah settle dah bak motor ni, aku nak pergi gym sekejap.